Ini kesilapan paling biasa bila orang pakai Alora Pens. Alora ni bukan hanya sekadar seluar. Ia hanya berfungsi bila bersentuhan dengan kulit. Bukan bila dilipat, bukan bila dijemur dan bukan bila masuk mesin basuh. Masalahnya, kalau ada satu helai je, hari ni basuh, esok tak pakai. Pemakaian pun jadi putus-putus. Manfaat FIR pun tak jalan dengan konsisten. So, kalau betul nak badan cepat rasa beza, pemakaian kenalah konsisten. Macam luka, kalau kita sapu krim hari-hari, memanglah cepat kering kan? Kalau kita sapu ikut sempat, luka pun lambat baik. Alora pun sama juga. Bukan soal percaya atau tak, tapi ini soal cara pakai, cara betul ataupun tak. Ya, satu Alora memang akan rasa kesan juga, tapi kesan dia lebih ambil masa sebab pemakaian jadi tak berterusan. So, kalau ada dua Alora Pens, satu pakai, satu basuh. FIR jalan pun tanpa henti. Pens pun tahan lebih lama. Senang nak asingkan solat dengan pakai harian. Ni bukan soal banyak, ni soal nak kesan cepat ke, nak tunggu lama-lama. So, kalau nak saya bantu cek saiz yang paling sesuai, boleh terus register. Jangan main agak-agak tau. Alora Series ialah pakaian kesihatan dari Jepun dengan teknologi Kodenshi. Ia gunakan haba badan kita untuk hasilkan far infrared yang bantu lancarkan darah. Sudah lebih 3 juta Alora terjual di pasaran dan telah mendapat pengiktirafan Health and Wellness Brand Award yang membuktikan keberkesanannya. Jom dapatkannya sekarang dengan Sis Nur.